Melati kuntum tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, awal bismillah pembuka bicara. Nama diberi Nurul Ain Isyirah binti Khairul Anwar dan saya berumur 12 tahun. Saya belajar di Sekolah Kebangsaan Sungai Limau yang terletak di Sungai Besar, Selangor. Kod sekolah saya ialah BBA 6005. Bercita-cita untuk menjadi seorang pelukis, manakala membaca dan melukis adalah hobi kegemaran saya. Hari ini, saya sangat teruja untuk berkongsi sebuah novel yang telah saya baca dengan penuh epik, keajaiban dan sejarah yang mengasyikkan. Novel yang saya maksudkan ialah Mahadewi, Legenda Raja, ditulis oleh Elbroset, bukan nama sebenar beliau. Novel ini diterbitkan pada tahun 2024 oleh Open Bridge Publication atau BookCute. Novel menarik ini mengandungi 520 layar bercetak. Novel ini berharga RM43 untuk Semenanjung, manakala RM46 untuk Sabah dan Sarawak. Walau bagaimanapun, terdapat variasi harga bergantung kepada platform penjualan dan promosi yang ditawarkan. Tema utama yang terdapat di dalam novel menarik minat saya bukan sekadar kisah fantasi, tetapi juga menyentuh nilai moral, perjuangan dan pengorbanan. Jadi, mari sama-sama dengarkan bicara saya sehingga ke akhirnya. Terdapat dua dimensi di dalam novel ini. Bagaikan Sang Puteri dimensi pertama ini mengisahkan seorang ratu Ratna Mas Nyawa yang terikat dengan takdir dan legenda yang sudah lama tertulis. Dikenali juga sebagai Mahadewi, merupakan seorang wanita yang memiliki kebijaksanaan dan kuasa luar biasa. Namun, dia perlu membuat pilihan antara cinta dan tanggungjawab terhadap negaranya. Ketika kuasa gelap mula mengancam kerajaan, Mahadewi dan suaminya, Putera Musang, harus mencari jalan untuk menentang musuh yang tidak hanya kuat secara fizikal tetapi juga memiliki strategi licik yang mampu mengukat kestabilan negara. Di dimensi ini, wujudnya Mawa Wahyu, Pak Jalil dan Mak Indang, penerus kisah di Sangkala yang baru setelah ketiadaan Ratu dan Putera Musang. Dimensi kedua mengisahkan alam realiti, rentetan daripada kisah Ratu Ratna Mas Nyawa berketurunan Mahadewi di Sangkala yang telah berkahwin dengan Tengku Mahadi Syahidan atau digelar sebagai Gus. Mereka berkelana bersama Mika, Kadir dan Eva merentas masa masuk ke dalam dunia Sangkala untuk mencari sebuah batu mistik bernama Batu Samsara. Batu tersebut adalah milik Mahadewi yang telah disumpah. Kononnya, sekiranya batu tersebut hancur, maka Sangkala juga turut lenyap dari muka bumi. Suasana dan watak-watak di dunia Sangkala seolah-olah berkait rapat dengan sumpahan cerita dongeng yang biasa kita lihat di kaca televisyen. Munculnya watak Dayang Senandung, Bawang Merah Bawang Putih serta Si Tanggang amat mengejutkan Shah dan kawan-kawannya. Munculnya Mr. Lupin, lelaki misteri pada pengakhiran cerita, dapat merungkaikan semua plot dan masalah yang terjadi. Pada pendapat saya, antara keistimewaan yang terdapat pada novel ini ialah penulis berjaya menggabungkan elemen sejarah dengan fantasi, menjadikan pembaca seolah-olah berada dalam dunia yang berbeza. Novel ini memaparkan legenda dengan unsur mitos yang menarik dan jarang diketengahkan dalam karya tempatan. Tambahan pula, ilustrasi yang cantik menambahkan lagi pengalaman visual kepada pembaca. Penulis juga menyediakan glosari untuk perkataan yang agak dramatik dan klasik. Walau bagaimanapun, novel ini mungkin terasa agak panjang dan gaya penceritaan yang berunsur klasik serta puitis agak mencabar bagi pembaca yang lebih suka cerita dengan bahasa yang lebih santai.
Secara keseluruhannya, Mahadewi, Legenda Raja adalah sebuah novel yang sangat sesuai bagi pencinta sejarah dan fantasi. Ia bukan sahaja menghiburkan tetapi juga memberikan banyak pengajaran tentang keberanian, kesetiaan dan kepercayaan kepada diri sendiri. Saya amat mengesyorkan novel ini kepada sesiapa yang ingin membaca sebuah karya yang penuh makna dan inspirasi. Sekian, terima kasih.